Rohia kantoi curi duit majikan sembunyi dalam motosikal. Duit mana? Buka. Wang. Mana? Tengok, buka apa buka? Seorang pekerja warga asing Rohia ditangkap majikannya kerana mencuri wang dan disembunyikan di dalam motosikal. Menerusi video tular, warga asing berkenaan tidak mengaku mencuri duit tersebut selepas disoal oleh majikannya. Namun perbuatan warga asing itu akhirnya terbongkar selepas majikannya memeriksa rakaman kamera litar tertutup CCTV. Warga asing terbabit didapati menyembunyikan wang berjumlah lebih RM1,000 di dalam beg plastik dan diletakkan pada bahagian di dalam motosikal. Duit mana? Buka. Wang. Mana? Tengok, buka apa buka? Buka wang, tengok. Tengok. Sekejap ni, dia simpan kat sini. Buka wang, tunjuk. Tunjuk. Nampak? Ni tak ada. Mana you sudah pakai lagi, ini tak ada cukup. Macam suri tak ada lah. Ini bukan curi ke? Ini apa? Samun ke? Bos tanggal 8 hari